Hello, Assalamualaikum. Aku berminat nak beli kipas ni daripada brand jenama Godojok Desktop High Speed Silent Fan. So, kipas yang aku masukkan adalah kipas ni. Okey, kau tengok So, depan dia macam ni. Tepi dia macam ni. Belakang dia macam ni. So, tempat pengecas dia ada kat sini. So, button dia ada kat atas. Kipas ni kecil je kan, tapi power lah. So, button kat atas dia, kita tekan macam ni. Tekan lama-lama, dia akan hidup lah. Okey, nampak? Okey. Bateri dia tengah ada 71%. So ni satu. Okey, lampu boleh tukar. Tekan banyak kali ni lampu akan tukar lah. Aku tekan Okey. Tukar lagi, tukar lagi, tukar lagi, tukar lagi. Dan kembali kepada asal. So nak laju kita boleh tekan button ni, ada tambah tolak kan. So aku tekan lagi So naik 20, tekan lagi 40, tekan lagi 60, tekan lagi 80, tekan lagi 100. Memang laju. So kipas ni dia jenis high speed, dalam masa yang sama silent. Maksud dia kipas ni melaju. Aku rasa angin dia melaju, dalam masa yang sama dia tak bising. So pada korang yang berminat dengan brand kipas yang macam ni daripada brand jenama Godojok macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.